Tim madu gurun putih. Baik melakukan untuknya minat je petan ayu baik mayam. Ya, hai nah. Pat bu. Yang dua kamu orangnya. Pat nak dah. Yang dua kah? Yang empat. Pat lampu. Nyan hai guys. Nyan tinggi bro. Yang empat bawang. Bawang Daud. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo guys. Kembali lagi ke channel Raja Lebah Aceh Besar. Yang baik tu like dan subscribe dan komen. Ya, lihat madu super. Ini madu super semua ya. Udah 20 sarang saya ambil, udah turun berapa? Berarti 3 paket ini, satu yang paling kecil. Ini sambungannya yang di ujung, tambah ini lagi ya. Nah, baik tu like dan subscribe. Yang 4 katanya. Payah haluk dan kerupuk. Ni ha. Keraminya ni. Nah, Raja Lebah Aceh Besar. Birun ya, kampung kawasan Birun. Nah, kawasan Birun tu. Pawang di baru mana di? Pawang tuha di ubak mana di? Nampak. Tak guys. Tamitan apakah untuk demi ke keluarga? Tak dah. Kita bil dalam pengau dia bil obat jagung nak penonton. Di kebun jagung ada 10 hektar. Ada 10 hektar je dah. Di partner dah. Jadi yang penting dia lah guys. Ramai guys, ramai. Bangun! You! Kuat dia layak dah guys, lihat dia. Lihat dia, makin layak dah dia. Dia macam penyampung guys. Ini lebah ya guys. Dua like dan subscribe, komen Raja Lebah Aceh Besar. Nah, boleh ditanya-tanya daerah mana dan di komennya. Ya. Madu gurun putih. Iyo. Tak. Tahu kelimbu ke apa udah ramahnya anjir belah dia. Makan orang. Bukannya kena bawang lagi.
Dano ro di sana ro. Karo lung tero orangnya. Bukan Buka di sana maka di sana. Kali mu kedua ya tiga ya tiga. Enggak tak dia tak pehek lu ni no. Mantap. Mantap eh. Memang kali. Memang. Dia bang. Dia. Kenapa dong? Ya, boleh dekat dia. Wah. Dapat buat ada cok. Hah?